Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kelas Algebra 003. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, hari ini cikgu nak ajar tentang bagaimana kita nak menyamakan penyebut. Ramai pelajar masih lagi tak tahu macam mana nak samakan penyebut. Misalnya kalau kita tengok pada soalan ini, 1/3 campur 1/7 sama dengan berapa, kan? Okay. Untuk samakan penyebut, yang pertama sekali pelajar kena tengok penyebut kat bawah ni. Okey. Jadi dalam bab pecahan, yang bahagian bawah, nombor bawah ni disebut sebagai penyebut. Manakala nombor yang bahagian atas ni disebut sebagai pengangka. Okay, penyebut dan juga pengangka. Apabila kita nak tambah pecahan, 1/3 campur dengan 1/7, kita tak boleh terus tambah macam ni, ya. Tak boleh tambah 1 tambah 1, 2, dan 3 tambah 7, 10. Ini salah, ya. Ini salah, tak betul. Okay. Jadi, bagaimana cara yang betulnya? Okay. Yang pertama sekali, kita tengok mula-mula dulu, kita tengok penyebut dia kat bawah ni. Okey, kita tengok penyebut. Yang ini 3, yang ini 7. Apabila 3 dengan 7 ni, kita tengok macam ni. Kita tengok nombor yang paling besar. Yang mana nombor lebih besar antara 3 dan 7? Okey, nombor 7 lebih besar berbanding dengan nombor 3. Jadi, ada tak mana-mana sifir 3 yang jadi 7? 3 darab apa jadi 7? Tak ada, kan? Okey, sebab apa? Sebab kalau 3 darab dengan 1 sama dengan 3. 3 darab 2 sama dengan 6. 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi tak ada nombor 3 darab apa sama dengan 7, kan? Okey. Kalau tak ada nombor yang mana 3 darab apa sama 7, maka apa yang kita kena buat ialah kita kena darab silang. Apa maksud darab silang? Maksudnya ialah 3 darab dengan 7 dan atas pun darab dengan 7 juga. Yang 7 pula darab dengan 3, yang ini darab dengan 3. Apa yang akan jadi ialah 7 darab 1 sama dengan 7 bahagi dengan 7 darab 3 sama dengan 21 tambah 1 darab 3, 3 bahagi dengan 7 darab 3, 21. Sekarang penyebut kita dah sama, kan? Okey, 21, 21. Jadi kita boleh tambah teruslah. Tambah pengangka saja. 7 tambah 3 sama dengan 10. 10/21. Okey. Ini yang kita samakan penyebut. Baiklah. Kita tengok contoh yang lain. Ini contoh yang pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Mari kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh kedua. Contoh nombor 2. Contoh nombor 2. Misalnya 1/2 campur dengan 1/8. Okey, dalam kes ni kita tengok. Langkah pertama ialah tengok nombor mana yang paling besar antara dua nombor ni. Okey, jadi antara 2 dan 8, yang mana paling besar? Nombor 8 lebih besar pada nombor 2. Okey, sekarang kita tengok ada tak 2 darab apa sama dengan 8? 2 darab dengan 1 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 3 sama dengan 6. 2 darab 4 sama dengan 8. Maksudnya ada nombor tu. Jadi, kalau ada, maksudnya kita boleh gunakan terus nombor ni. Jadi, kita darabkan dengan 2 darab dengan 4. 1 darab dengan 4. Akan jadi 4 darab 1, 4/8 campur dengan 1/8. Okey, sekarang kita dah nampak, kan? Penyebut kita sama, 8. Yang ni pun 8 juga. Jadi kita boleh tambah pengangka dia, 4 tambah 1.
4 tambah 1, kita tambah 2 ni. Penjemput jangan buat apa-apa, jangan tambah, biar je betul-betul 8. So kita akan dapat sini 5/8. Ini jawapan kita. Okey, kita tengok contoh seterusnya, contoh ketiga. Contoh 3. Contoh 3. Okey. Misalnya tolak. Tolak 1/3 tolak dengan 1/5 misalnya. Sama dengan berapa? Okey. Yang pertama kita tengok nombor mana yang lebih besar antara 3 dan 2. Yang mana lagi besar? Okey, 3 ataupun 2, yang mana lagi besar? Kita tengok bahawa nombor 5 lebih besar daripada nombor 3 kan. Jadi apa yang kita buat ialah kita cari 3 darab apa sama dengan 5. Ada tak 3 darab 1 sama dengan 3? 3 darab 2 sama dengan 6. Dah lebih daripada 5. Tapi tak ada 3 darab apa sama dengan 5. Maksudnya bila tak ada sifir tu, maksudnya kena darab silang. Jadi 3 darab 5, 1 darab 5. 1 darab 3, 5 darab 3. Okay. So kita akan dapat 5 dengan 15. 5 darab 1, 5. 5 darab 3, 15. Tolak dengan 1 darab 3, 3. 5 darab 3, 15. Okay. Baiklah. Sekarang penjemput kita dah sama, 15. Jadi kita boleh tolakkan pengangka saja. 5 tolak 3 sama dengan 2 dengan 15. Okay. Contoh keempat. Kita boleh pergi contoh yang keempat sini. Contoh yang keempat. Okey, 1 darab 1/3 tolak 1/6 sama dengan berapa? Mula-mula sekali, macam yang saya bagi tahu tadi, kita tengok kepada dua nombor ni. Yang mana lagi besar? Nombor 6 lagi besar nombor 3. Sekarang kita gunakan kalkulator. So kalau tak boleh congak, kalau tak hafal sifir tak apa. Boleh guna kalkulator kan? Jadi 3 darab 1 sama dengan 3. 3 darab 2 sama dengan 6. Dapat dah. Okey, 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi, nombor yang kita perlu darabkan kepada nombor 3 ni ialah darab 2. Jadi, darab 2 bawah, darab 2 atas. Akan jadi apa sini? Kita akan dapat 2 darab 1, 2 per 2 darab 3, 6 tolak dengan 1/6. Sama dengan 2 tolak 1, 1/6. Ingat ya, nombor yang kat bawah ni jangan tukar. Jangan tambah kat sini. Jadi jangan buat 6 tambah 6, 12. Salah. Okey. So jawapan kita penyebut bila dah sama, biarkan saja kat bawah ni sama dengan ni. Yang kita lakukan operasi tolak ataupun tambah hanya di bahagian atas saja. Okey. Sekarang ini apa nama ni kita panggil menyamakan penyebut untuk pecahan yang mana semua nombor. Sekarang cikgu akan bawa kepada contoh yang ada X ataupun huruf selain pada nombor. Mari kita tengok contoh yang seterusnya, contoh kelima. Okey, contoh kelima. Okey, contoh kelima. Contoh kelima. Misalnya 1/X tambah dengan 2/3. Okey, ini sama dengan berapa? Okey. So ini contoh yang kelima. 1/X campur 2/3 sama dengan berapa? Okay. Tadi dalam contoh 1 hingga 4, kita soalan tersebut tak ada X, Y ke apa, tak ada kan? Okey, sekarang contoh yang kelima ada X pula kat sini. So macam mana nak buat? Okey, dalam kes ni kita tak boleh buat macam tadi tengok siapa lagi besar kan? Okey. So dalam kes ni kita boleh buat ialah apa yang kita perlu buat ialah darab silang. Darab silang 3 darab dengan X, atas pun darab 3 juga,
Yang 3 ni darab dengan X kat sini, atas darab X juga. So, apa yang kita boleh dapat ialah, okey, 3 darab 1 sama dengan 3, 3 darab X sama dengan 3X, campur dengan 2 darab X sama dengan 2X, bahagi dengan 3 darab X sama dengan 3X. So, jawapan kita ialah 3 tambah 2X bahagi dengan 3X. Okey. Ini untuk soalan yang mana ada melibatkan huruf-huruf. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang ke-6. Contoh 6. Okey, contoh 6, misalnya 2 per P campur dengan 3 per Q. Okey, 2 per P sama dengan 3 tambah dengan 3 per Q. Ini sama dengan berapa? Ini pun sama juga kan? Okey. Apa yang kita perlu lakukan ialah darab silang. Supaya penyebut dia sama. Dalam kes ni ialah P nak darab dengan apa? P darab dengan Q. Lepas tu Q darab dengan siapa? Darab dengan P. So, atas bawah yang ni darab dengan Q, yang ini darab dengan P. So, kita akan dapat ialah apa? 2 darab Q sama dengan 2Q per dengan PQ tambah dengan 3 darab P sama dengan 3P per dengan Q darab P sama dengan PQ juga. Okey, sama je kalau P darab Q, Q darab P sama dengan P darab Q. Okey, so jawapan kita ialah sekarang penyebut kita sudah sama kan? Penyebut kita sudah sama. Jadi apa yang kita perlu lakukan hanyalah tambahkan pengangka saja. So kita akan dapat 2Q campur dengan 3P sama dengan 2Q campur dengan 3P bahagi dengan PQ. Macam ni. Okey. Contoh seterusnya. Contoh ke-7. Contoh 7. Okey. Contoh 7 misalnya 2 per 3X campur dengan 1 per X. Macam mana kita nak selesaikan masalah seperti ini? Sekarang kita tengok pada penyebut kita. Tengok pada penyebut kita. Kita dapati bahawa yang penyebut yang pertama ialah 3X. Penyebut kedua ialah X. Jadi, apa yang kita perlu lakukan ialah supaya kedua-duanya sama, kita tengok sini, apa yang tak cukup dekat sini? Yang ni 3X kan, yang ni X kan. Okay. So, kita kena tambah apa ke sini? Tambah 3 kat sini, right? So, 3 darab X dapat sama kan? So, atas pun bawah darab 3, bawah pun darab 3. So, kita akan dapat sini 2 per 3X campur dengan 3 darab 1, 3, 3 per 3X. Sekarang penyebut kita sudah sama. So, kita boleh tambahkan pengangka 2 tambah 3 sama dengan 5 per dengan 3X. Okey. So, ini adalah asas bagaimana kita boleh menyelesaikan penambahan pecahan sama ada ke semua nombor ataupun campuran di antara nombor pecahan dan juga nombor yang digantikan dengan huruf-huruf macam X, P, Q macam tu kan. Okey. So kita tengok lagi contoh seterusnya, contoh yang ke-8. Mungkin kita boleh buat sampai 10 contoh untuk topik ni. Topik menyamakan penyebut dia. Okey. Jadi misalnya contoh yang tadi contoh berapa tadi 7, sekarang kita pergi contoh yang ke-8.
Contoh 8, misalnya 1 per dengan ini X tolak 2 misalnya. Okey, nombor bagi banyak kan? Tambah dengan 2 per 3 misalnya. So, sama dengan berapa? Jadi, apa yang kita perlu lakukan ialah kita lihat dulu kat sini yang bahagian penyebut pertama dan juga bahagian penyebut untuk pecahan kedua. Ada tak persamaan? Ataupun perlu tambahkan apa uh, apa nama ni, perlu tambahkan sikit saja, tak ada kan? Tak boleh nak buat apa-apa. Okey, sebabnya kalau misalnya penyebut yang pertama, kalau tengok contoh yang pertama tadi, yang ini 3x, contoh yang ketujuhnya, yang ini 3x, yang ini x saja kan? Jadi kita cuma perlu darabkan 3 kepada x supaya kita dapat 3x kan? Tapi yang ini, kita tak boleh darab kan? 3 darab apa supaya dapat x tolak 2, tak dapat. Ataupun apa darab x tolak 2 sama dengan 3, tak tahu kan? Tak ada kan? Dalam kes ni, kita perlu buat ialah darab silang. So, darab silang, yang ini darab dengan 3, atas bawah darab 3, yang ini pun darab dengan 3, yang ini pun darab dengan 3. So, kita akan dapat 3 darab 1, 3 per dengan 3 darab ni. Okay, so tulis macam ni. 3 darab dengan X tolak 2. Campur dengan, minta maaf. Saya silap. Yang ini bukan darab 3 ya. Darab silang tadi kan. Jadi darab silang. Ya, yang ini darab dengan X tolak 2. X tolak 2. Yang darab X tolak 2. Okay. Okay, so kita akan dapat situ. Atas ni ialah 2 darab X tolak 2 bahagi dengan 3 darab X tolak 2. Okay, sekarang kita sudah nampak kan, penyebut dia semua sudah sama. Penyebut yang pertama pun 3 darab dengan X tolak 2. Penyebut kedua pun 3 darab X tolak 2. Okay. So, langkah yang seterusnya ialah kita mesti buka kurungan untuk pecahan pengangka. So, yang pecahan pertama ni ada 3 saja, tulislah 3 kat sini. So, kita boleh tulis 3. Okey, sekarang ni untuk pengangka yang bahagian pecahan kedua ni, kita kena buka kurungan. So, 2 darab X sama dengan 2X. 2 darab negatif 2 sama dengan negatif 4. Lepas tu kita per dengan 3 darab X tolak 2. So, sama dengan, okey, sekarang kita kumpulkan nombor sama nombor. Okey, jadi yang ini 2X tentu dekat depan. 2X. Lepas tu 3, kalau tak boleh congak, tekan calculator. 3 tolak 4 sama dengan negatif 1. So, 2X tolak 1 bahagi dengan 3 dalam kurungan X tolak 2. Okey. Ini jawapan kita. Jadi, bergantung juga. Kalau misalnya soalan objektif, yang mana mungkin dia suruh kembangkan, dia tunjukkan dalam bentuk kembangkan juga. Sebab apa? Sebab dalam soalan objektif dia akan bagi A sama dengan apa, B sama dengan apa, C sama dengan apa, D sama dengan apa kan. Okey, jadi kalau kita tinggalkan dalam bentuk macam ni, mungkin jawapan kita tak ada dalam pilihan yang ada. Okey, misalnya pilihan yang pertama 2X tolak 1 bahagi dengan 3X tolak 2. Jawapan yang kedua, pilihan yang kedua 2X tolak 1 bahagi dengan X tolak 6. Lepas tu pilihan yang ketiga C 2X tolak 1 dengan 3X tolak 6. Lepas tu pilihan yang kedua 2X tolak 1 bahagi dengan 2X tolak 3. Okay. So, kalau kita tengok sini, kalau jawapan kita 2X tolak 1 dengan 3 dalam kurungan X tolak 2, tak ada dalam pilihan jawapan kita kan? Tak ada dalam pilihan jawapan kita. Kita tengok jawapan A tak ada, jawapan B pun tak ada, C pun tak ada, D pun tak ada. Jadi dalam kes ni, kita jangan berhenti sampai sini saja, tapi kita buka kurungan tadi. Dia akan jadi 2X tolak 1 bahagi dengan 3X tolak 6. Di mana 3 darab X, 3X, 3 darab negatif 2 sama dengan negatif 6.
Jadi sekarang ni barulah kita peti bahawa pilihan kita ialah C macam tu. Okey. Tapi ada juga kadang-kadang kadang-kadang ada juga yang mana dalam jawapan dia beri dalam bentuk yang teringkas macam ni. A sama dengan pilihan A ialah 2x tolak 1 per dengan 2x tolak 3 B 2x tolak 2 bahagi dengan 3x tolak 2 C 2x tolak 1 bahagi dengan 2x tolak 2. Okey. Kemudian D ialah D kita 2x tolak 1 bahagi dengan 3x tolak 2. So, apa jawapan kita? Mestilah jawapan kita ialah dalam bentuk D. Okey. Jadi kita kena peka dengan keadaan macam ni kerana pembuat soalan mungkin akan cuba memperdayakan kita. Jadi ada kalanya dia menggunakan bentuk yang teringkas begini ataupun dia mahukan kita supaya kita kembangkan lagi. Kalau ada kurungan, kita kena buang kurungan tadi. Macam ni. Jadi kita ada dua pilihan jawapan. Pilihan yang pertama kekalkan macam ni. Pilihan kedua ialah biarkan jadi macam ni. Okey, jadi bergantung. Jadi ini untuk soalan objektif. Kalau soalan soalan subjektif, jadi ini dapat markah dah. Pemeriksaan dah boleh bagi markah. Tapi kalau soalan objektif, jadi kita kena tengok kepada kehendak jawapan yang diberi, sama ada bentuk yang macam mana kita nak. Di sini kita perlukan sedikit peka. Okay? Jadi setakat ini saja dulu untuk kelas kita pada hari ini dalam Algebra 003. Jadi cikgu doakan semua agar semua pelajar dapat mengambil pelajaran daripada kelas kita pada hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum.